pantang tengok muka kau belah. Dek matai. Kau apa hal kau ajar kau ni? Dek matai. Kau lap peluh kau dulu. Sokati aku lah. Kau lap lah. Tak lang ni. Kau suara dia tak ada ni. Kau lap. Okey, kau bagi nombor akaun kau sekarang? Boleh? Q, thank you Q. Boleh? Apa? Kau bagi nombor akaun kau sekarang boleh? Kau bagi misai kau, aku cukur misai kau. Tak, serius. Ni aku cakap ni. Aku ni serius ni. Kau bagi nombor akaun kau boleh? Kau nak buat apa? Aku transfer kau duit Grab kau datang sini, aku palepuk muka kau sekali. Ni. Kau macam kau ngajar ni, kenapa Zid? Kau asal kau ngajar sangat ni? Kau pakai baju motai. Aku tanya kau ni. Kau pakai baju apa tu? Baju nenek kau. Pergi jogging. Ni baju muatai, apa pasal? Astagfirullahaladzim, sabar Zaid. Sabar Zaid, sabar. Patut semalam je aku letup muka kau kat sana kat kepung tu. Kau kenapa ni? Kau pandang mana? Kau kenapa ni? Ni aku. Kat sini syaitan. Aku salah pandang Kau salah pandang. Kau tengok. mengejek aku ke apa ni? Aku cuba. Kau apa hal kau ni? Apa sah misal kau macam Aladdin ni? Adam, okey Zaid, macam ni cerita dia. Cuba kau cerita. Dekat aku punya bilik air rumah ni, Okey, ngam. cermin pecah. Subhanallah, kau tengok jabang kau tengok kau pusing. Astaghfirullahalazim. Okey, lepas tu kau dengar ni. Aku duk cukupkan mata aku juling belah sini. Aku duk macam ni. Aku ingat dah bersih. Bila aku tekan live, bau perasan yang tengah ni tinggal. Kau apa masalah nak ejek-ejek aku, Zed? Kau nak aku kerja kat Clover Barber Shop ke? Macam bangsat abang kakak. Weh, kau nak aku kerja kat tempat kau ke? Barber shop kau? Boleh, tapi kau tongging 2 hari dulu aku tengok padu tak padu. Padu apa benda kau ni, Zed? Aku nak tengok macam mana bumper kau. Bumper aku? Cuba Elok. kau tongging tengok. Pisang morinja satu boleh? Okey, boleh. Lagu, Zed. Wih, Abang Geisha! Abang Geisha masuk ke? Abang Geisha masuk ke? Muka dah lah macam Fafa. Fafa kepada Faye. Alamak. Q, terima kasih Q. Semoga dimudahkan rezeki Q. Kau pergi fikir. Nanti Baba jadi kerja. Okey, kau gimana? Tengok ranking. Ya, aku nak gini, kau nak habis lah. Tengok ranking. Apa benda yang kau ajar jerit-jerit dengan aku ni, Zed? Tengok ranking. Jagi aku tengok. Okey. Okey, thank you. Abang Q.